Berapa lama lipas akan tak ada lepas kita buat semburan pest control? Soalan ni selalu orang tanya pakar pest. Kalau buat servis semburan untuk masalah serangga macam lipas dan semut dekat rumah tu, berapa lama dia boleh bertahan daripada lipas tu datang balik? So basically semburan pest control ni boleh bertahan 1 ke 2 bulan. Selepas habis tempoh ni kesan racun akan hilang. Bila kesan racun dah hilang dan masalah serangga seperti lipas, semut dan lain-lain tu boleh ada balik. Yalah, kalau sekali sembuh kau harap benda tu pupus, mana maunya. Nama pun pest control. Control tu maksudnya kawal. Lainlah kalau kita buat pest pupus, baru boleh pupus masalah tu. Jadi kalau kita nakkan perlindungan yang berterusan daripada segala masalah ni, korang boleh ambil pakej servis berjadual. Jadual tu bolehlah buat setiap 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali. Depend pada tahap masalah dan bajet yang kita mampu. Jadi company pest control akan keraplah singgah kat rumah korang untuk settlekan segala masalah-masalah yang melibatkan serangga perosak dan tikus kat rumah tu ikut jadual yang ditetapkan. Bajet harga tu biasanya daripada RM50 ke RM500. Kita tengok pada saiz keluasan rumah tu besar mana dan jarak dia. Dan korang kena tahu, ambil servis pest control ni bukan sekadar kita datang dan sembuh, tapi kita akan cek juga punca dekat mana, kenapa masalah tu boleh ada, dan kita juga akan advise pelanggan tentang apa yang perlu dan tak perlu dalam rumah tu supaya dapat prevent masalah pest tu berterusan. Jadi kalau anda nak dapatkan servis pest control yang berkesan tanpa memeningkan kepala dengan masalah pest ni, kontak je pakar pest.